dalam projek ECIL ini dengan yang pertamanya kita meluncurkan System Integration Test SIT dan FFR selepas ini, dan juga sebuah kereta EMU CIT untuk yang digunakan sebagai pemeriksaan kepada landasan sepanjang pengoperasian ECIL nanti. Seperti yang saya katakan, kita sedang juga merangka untuk melihat bagaimana dapat memudahcarakan proses ujian dan pentaulian ini, kerana memang semua sistem dan juga train yang digunakan ini telah pun menjalani berbagai ujian, dan untuk ujian Ford Free Run FFR ini yang akan diadakan bersama dengan pihak dikawasi oleh pihak Agensi Pengangkutan Darat, kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECIL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECIL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan. Jadi ini satu pencapaian yang kita rasa bangga kerana di atas usaha sama semua pihak, utamanya pihak kontraktor dengan pihak MIL dan juga badan kawal sedia, saya berharap ia dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan baik dan dengan selamat. Dan sekiranya semua berjalan dengan baik, maka seperti yang saya katakan, tempoh tersebut dapat dikurangkan dan akhirnya dapat dimulakan pada bulan Disember nanti.